sebab rakyat dah tak tahan. Tentera laut pernah tolak satu kapal, tak nak bagi masuk. Tapi NGO kemanusiaan Malaysia berentan-rentan. Dia are human being, this that, bagi masuk. Kita kena faham, tentera ikut arahan. Terus tolak. So tembak. So masuk. So TLDM tak ada isu, masuk lah. Dan TLDM dia punya bidang kuasa laut bukan darat. So bila dah sampai darat, siapa yang nak ambil? Polis yang ambil. Lepas tu dekat Langkawi, saya ingat lagi, bila sampai Langkawi, dia ada beban pula pada polis. Polis pula macam-macam cerita, tiba-tiba dia pula nak kena hadap. So polis ambil, nak letak mana? For Navy, okey dah, kita dah habis di situ. Tapi yang ramai-ramai ni macam mana? Yang muka kesian, yang tak makan sebelah hari, apa tu kan? Polis terpaksa ambil, at last letak kat Bukit Malut. Jadilah Bukit Malut tu penempatan paling menakutkan untuk Rohingya. Dia lagi berkuasa daripada orang tempatan. Tanya orang Langkawi. Jadi nampak tak? Tak ada keseluruhan, dia cycle yang sama. Dia akan datang, NGO akan menjerit untuk bagi dia masuk. Kemudian bagi masuk, where is the NGO? NGO yang sedia ada